Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para penonton. Apa khabar? Sihat semua? Hari ini saya akan berkongsi resipi sup kaki ayam dan keledek. Cepat-cepat sediakan pen dan kertas. Langkah 1. Panaskan 2 sudu minyak. Apa-apa minyak pun boleh, tetapi saya suka gunakan minyak bijan. Langkah 2. Setelah minyak panas, tumiskan kulit kayu manis, bawang putih dan halia. Tumis sehingga separa layu. Masukkan keledek yang sudah dibersihkan bersama kentang. Tutup periuk sebentar sehingga wap naik. Buka penutup. Masukkan 2 sudu teh lada hitam dan garam secukup rasa. Tutup kembali periuk. Langkah 3. Angkat penutup dan masukkan kaki ayam yang sudah dicuci. Masukkan juga cili padi, serai dan daun pandan. Tutup periuk dan biarkan air ayam keluar. Tambahkan air secukupnya, kemudian biarkan kuah mendidih. Periksa kentang dan keledek sama ada sudah empuk atau belum dengan mencucuk menggunakan garfu atau pisau. Jika belum empuk, tutup periuk semula dan biarkan beberapa minit. Langkah 4. Setelah keledek dan kentang empuk, tutup api. Untuk hiasan, ini adalah pilihan taburkan daun saderi, bawang goreng dan bawang putih goreng. Hiasan ini bukan sahaja membuat sup berbau wangi, tetapi juga menambah rasa sedap dan manis. Saya tidak menggunakan MSG atau gula kerana lebih baik untuk kesihatan. Saya lebih suka rasa manis asli daripada tumbuhan. Alhamdulillah, sup ini boleh dimakan bersama roti. Ia juga sedap dimakan begitu sahaja kerana terdapat kentang dan keledek sebagai sumber tenaga dan serat.